Ha. Bunyi kata satu soalan, apa bunyi soalan yang pertama, bunyi ada je kedua tu. Mafhumnya ada je kedua. Ah, tak apa, silakan. Ya. Ya. Oh, gitu. Jadi kita maklum bahawa sembahyang jenazah. Situ kita tambah sikit supaya nak membetulkan ada yang panggil jenazah, ada panggil janazah. Jadi hok mana betul? Ada yang tanya juga lagu tu. Jawabnya kedua-dua tu iya. Okey kedua-dua. Janazah pun kata, jenazah pun kata, makna satu. Apa dia jenazah? Janazah iaitu mayat yang di atas pengusung. Itu janazah. Satu tafsir pengusung. Janazah tu kena ke pengusung yang ada atasnya mayat. Situ ya beza. Jadi satu kaum kata janazah tu ialah mayat yang di atas pengusung. Jadi mafhumnya kalau tengah duk mandi, sudah mandi duk kapal, tak ada akak letak atas pengusung lagi, tak panggil janazah. Panggil mayat gitulah. Hak nu panggil pengusung gitulah. Bila ambil mayat dia letak atas pengusung baru panggil janazah. Sama ada nak letak di mayat di atas pengusung ataupun pengusung yang ada atasnya mayat. Itu janazah ataupun jenazah. Sudah. Nak bercara kitanya semaya mayat. Jadi kita sudah maklum bahawa ini suatu fardu kifayah atas si lelaki tempat yang berlaku mati itu. Atas lelaki. Fardu kifayah atas lelaki. Apa ada tu? Atas perempuan tak ada wajib apa-apa. Bahkan kalaulah seorang Islam mati di satu kampung, orang lelaki ada. Nah, orang lelaki ada, tak ada siapa peduli orang lelaki. Puas semua. Upacara mandi, perempuan, kapal, apa semua, puas maya apa. Tak lepas tutup tak atas lelaki. Maknanya haram atas lelaki. Tak lepas fardu kifayah. Apa tu? Dalam seramai-ramai ada seorang orang lelaki semaya. Lepas tu lagi, puas belakang ataupun seorang tu lepas orang lain. Tak peduli pun lepas. Tu dia. Tiba-tiba hak ni soalannya, bila seorang mati sudah siap apa cara, semayalah. Kumpulan lelaki sebagaimana tempat kita sini, semayalah kumpulan lelaki. Sudah semaya siap, tunggu ada kumpulan perempuan pula main nak semaya. Situ nak soalnya bagaimana, ataupun boleh ke tidak? Oh iya. Baiknya jawabnya iya boleh. Iya boleh. Hingga gugur fardu ni atas lelaki tadi lah. Jadi hanya boleh mayat jenazah Rasulullah SAW kan. Dia semaya lelaki dulu. Sudah lelaki itu kanak-kanak. Lepas tu perempuan. Pada dia tidak jemaah. Sahabat tak ada siapa nak jadi imam. Rasulullah mati ni siapa nak jadi imam? Mayat sorang-sorang. Sudah seorang tu baik, dua tu baik, tiga tu baik. Sebab tu yang jadi mati setahu kita bila hari mati dia. Hari Isnin, pagi Isnin katakan. Tapi boleh simpan kata setengahnya nu. Pagi Rabu dia kata Selasa. Kerana lama. Kerana tadi satunya setelah mati dia tu duk jadi bicar. Mati kau tidak? Mati kau tak mati nak pecah situ so tu. Geger. Nyata kata mati dah lah. Mati sungguh dah. Bila mati dah tu, pas nak tianam mana? Nak simpan di mana? Nak ke bumi di mana? Bergadah pula dah. Bergeger pula situ. Orang ni kata kena bawa kelik Mekah. Kerana tempat lahir dia di Mekah. Orang ni kata tak boleh. Kena tanam Madinah. Kerana tempat bumi dia di sini. Mati dia sini. Kata setengah nak pergi Nuh Palestin. Nenek dia Ibrahim dia Nuh. Akhirnya selesai. Setuju tanam di Madinah. Bila itu siapa nak mandi? Ini banyak cerita.
Nah, pas sudah dah nak semaya juga kena sore. Pakai main habis ramai. Tu jadi cerita panjang tu. Itu di antara lain. Di antaranya habis puak lelaki kanak-kanak masuklah perempuan. Itu. Ya tempat kita sini jarang berlaku kan di bahasa Pelat ada. Itu dia. Baik.